Aureliano Platter Pizza, masak lemak lamb shank dengan pasta ori Itali. Abang nak try tak? Boleh bang? Jom ikut saya. Pasta yang abang order tadi. Alright bang. Pasta apa ni bang? Okey, yang ni memang pasta premium, pasta khas daripada Itali. Sebelah kiri saya ni yang warna hitam ni ialah creamy lemon chicken. Rasa dia ada rasa creamy and rasa masam-masam sikit lah. Kalau yang next pula kita ada fruity di mare. Special dia sebab kita pakai pasta warna hitam ataupun pasta squid ink. Kita tambahkan dengan udang, ada squid head, ada flower squid dan juga mussel. Yang ni untuk western pula. Ini nama dia chicken chop. Apa yang special kat sini bang? Special dia sebab sos dia. Sos dia kita pakai sos homemade, memang hari-hari kita buat. Ayam dia portion dia yang besar. So memang garanti kenyang and puas hati. Yang ni khas Rogoi 9. Ni dia nak kobar. Yang ni lamb shank masak salai. Memang betul premium, memang rasa Rogoi tu. Podeh tu? Dia nak kata podeh standard Rogoi 9 lah bang. Tapi kau tak cukup podeh, kita sediakan sambal belacan. Okey bang. Yang ni untuk dessert pula bang. Kita ada Biscoff cheesecake, kita ada cheese tart, kita ada cake pavlova. Alright. Dah puas makan bang, yang ni air pula bang. Ni air yang special bang. Ya betul. Kalau yang ni caramel macchiato. Alright. Kalau yang ni butter brew. Sini tempat luas, sangat selesa, sangat sesuai untuk family ke, couple ke. Dengan kawan-kawan pun sangat sesuai. So nak cek kedai kat mana bang? Kalau nak waste, boleh search Aureliano Platter Pizza dekat Seremban 2 Garden Home. Kita buka hari-hari pada weekdays, kita buka pukul 3 sampai pukul 11 malam. Kalau weekend, pukul 1 sampai pukul 11 malam. Apa-apa terima kasih. Alright. Saya makan dulu Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.